Hari ni kita nak belajar cara nak buat biskut moden Berry Pistachio Cookies. Mula-mula sekali kita pukul kejap butter sejuk untuk lembutkan dia. Lepas tu masukkan gula icing dan pukul sekejap. Masukkan pula esen vanila, paste pistachio, pewarna hijau dan pewarna kuning. Kacau-kacau semua bahan sampai sebati. Masukkan tepung gandum, tepung jagung, gaul lagi sekali sampai sebati. Letak dough ke atas permukaan rata. Letak satu lagi baking paper ke atas dan canai dough setebal setengah sentimeter. Terap dough biskut dengan cookie cutter. Kemudian dah boleh susun biskut kita ke atas loyang. Bakar biskut pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 minit. Sementara nak tunggu biskut sejuk, kita cairkan dulu berries coklat kat dalam microwave selama 1 minit. Lepas tu celup biskut kat dalam coklat cair tadi dan hiaskan biskut dengan sedikit strawberry kering. Dah siap satu lagi kuih raya, Berry Pistachio Cookies. Korang wajib cuba resepi ni sebab gabungan rasa pistachio dan berry coklat ni memang betul-betul unik dan sangat sedap. Dua-dua perisa ni memang perfect for each other. Selamat mencuba!